Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kebersamaan UMT. Nama saya Nur Alia Fakira binti Muhammad Farus, tapi boleh panggil Kiki saja, moderator anda untuk sesi podcast kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Dalam episod kali ini, kita akan membincangkan sedikit tentang perkara-perkara yang menarik. Satu topik yang agak menarik iaitu apabila wakil tidak lagi mewakili. Jadi bersama saya, kita ada dua jemputan panel yang nampak segak ya di depan saya ni. Jadi boleh tak saya nak minta para panel untuk memperkenalkan sedikit tentang latar belakang para panel sekalian. Kita mula dengan saudara Alistair kalau boleh. Okey, baik. Salam sejahtera dan salam segulai sejalai. Saya Alistair Terry Anapita Unggang, merupakan Presiden Persatuan Siswa Sarawak Universiti Malaysia Terengganu untuk sesi 2024-2025 dan 2025-2026. Saya merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Maritim dengan kepujian dan merupakan pelajar tahun 3 dan saya berasal daripada Sarawak. Okey, terima kasih. Bukan kali-kali orang ya, orang Alistair, saudara Alistair kita ni. Jadi boleh tak kita teruskan dengan saudara Amir pula? Baik, terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kepimpinan prihatin perintis aspirasi. Saya Muhammad Amir Hakimi bin Nozaki, merupakan Exco Tabir Urus Kelab dan Perundangan Pelajar MPP sesi 2024-2025 yang sekarang ni orang kata sudah bubar lah. Dan saya adalah pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pengajian Polisi tahun 3 daripada Fakulti FPAPS. Terima kasih. Okey. Nampaknya macam bukan sekadar orang yang biasa-biasa ya kita jemput pada hari ni. Jadi, pernah tak para pelajar ataupun mahasiswa UMT terfikir apabila seorang mewakilkan kita tapi kadang-kadang kita macam tak nampak suara diorang tu sebenarnya ke mana? Jadi kita nak membincangkan perkara itu hari ini dengan saudara-saudara panel kita. Itu boleh tak kita minta saudara Elsa untuk menerangkan sedikit tentang apa sebenarnya tanggungjawab seorang wakil pelajar ni sendiri? Okey, baik. Kalau kita bercakap tentang seorang wakil pelajar, kita pandang dari segi konteks wakil itu. Apabila wakil itu bermaksud dia adalah orang yang akan mewakili di antara beramai-ramai mahasiswa ataupun pelajar ni. Kalau kata ada 1,000 pelajar, bila disebut wakil pelajar, dia adalah seorang entiti ataupun individu yang mewakili pelajar tu. Dan kalau kita lihat apakah tanggungjawab seorang wakil pelajar ini, semestinya kita bercakap tentang wakil, semestinya dia mewakili pelajar-pelajar yang lain dan juga dia adalah orang yang akan menjaga kepercayaan kolektif mahasiswa ini, yang mana bukan sekadar pemegang jawatan semata-mata. Kalau kita lihat, bila orang lihat kepada wakil pelajar ini, konteks wakil pelajar ini, ramai yang beranggapan bahawa wakil pelajar ini dia sekadar menggalas jawatan semata-mata. Tapi kalau kita lihat daripada segi konteks yang lebih dalam lagi, wakil pelajar ini adalah orang yang akan sentiasa ada amanah dan tanggungjawab itu dalam menjaga kebajikan mahasiswa. Yang mana kalau kita bercakap tentang tanggungjawab utama, dan kita ada panel MPP nanti. So MPP sendiri mungkin boleh terangkan nanti, tapi pada peringkat saya sendiri, tanggungjawab utama seseorang wakil pelajar itu adalah menyampaikan aduan, menyampaikan masalah, cadangan daripada pelajar-pelajar yang mana kita akan sampaikan kepada pengurusan UMT. Kalau di konteks UMT sendiri, kita kena menghubungkan suara pelajar ini kepada dasar pengurusan universiti itu sendiri. Okay, terima kasih saudara Alistair. Okey, bukan sahaja wakil pelajar ni perlu menjalankan tugas mereka, tetapi mereka perlu cakna juga dengan para pelajar dan juga perkara-perkara yang mereka hendak menyampaikan. Boleh tak kita minta saudara Amir untuk jelaskan dengan lebih lanjut dari segi MPP sebagai seorang wakil MPP juga? Baik, terima kasih saudari moderator. Yang saya hormati juga rakan saya, sahabat saya ni daripada Sarawak. Okey, saudari Alistair. Okey, bersama-sama dalam quorum Alistair. Baik, untuk pengetahuan kita yang saya hormati, tajuk kita pada hari ini adalah apabila wakil tidak lagi mewakili. Ini adalah satu tajuk yang bagi saya orang kata patut dibincangkan secara terbuka. Dan sekarang ni ramai orang tanya, kan, di manakah suara-suara mahasiswa? Baik, apa sebenarnya fungsi MPP kalau kita nak tahu? Okey, kalau ikut definisi, MPP tu apa? MPP ni adalah Majlis Perwakilan Pelajar, yang maksudnya representative body yang membawa kepada suara mahasiswa, dan juga menjadi jambatan, seperti saudara Alistair katakan tadi, menjadi jambatan antara mahasiswa dan juga pihak pentadbiran, khususnya di peringkat HEPA dan pengurusan universiti lah. Jadi sebenarnya MPP ni
dia lebih daripada itu. Okey, dia lebih daripada itu kerana dia adalah juga refleksi kepada maturity community campus, warga kampus kita. Jadi kalau MPP itu kuat, strong lah orang kata kan, budaya intelektual kampus tu akan hidup dan bersinar. Kerana kalau MPP tu lesu pula, dia ambil endah tak endah, jadi maka hilanglah denyut nadi pembawakan suara mahasiswa itu sendiri. Saya rasa kita akan kupas selanjutnya lagi lah sebagai seorang mantan APP, baru saja bubar. Jadi mungkin saya boleh berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan perjalanan sebagai seorang APP. Terima kasih. Okay, terima kasih saudara Amir atas penjelasan yang cukup mantap sebentar tadi. Jadi boleh tak kita nak tahu juga macam apabila seorang wakil tidak lagi menjalankan tugasnya, macam biasalah ada je isu-isu yang akan timbul kan. Jadi adakah dia masih lagi mempunyai legitimasi? Boleh tak saudara Amil jelaskan dan kupaskan sedikit tentang perkara ini? Boleh. Baik. Sebenarnya soalan ni selalu orang kata bermain di fikiran mahasiswa. Walaupun bukan sahaja di UMT, bahkan di seluruh universiti lah, termasuklah di politeknik dan sebagainya. Jadi saya tahu orang kata MPP sekarang ada yang tak buat kerja. Bukan saja di UMT lah, bahkan di luar universiti. Jadi yang tak buat kerja apa semua. Dan saya nak tanya semula, adakah kita benar-benar tahu apakah yang berlaku di belakang tabir, di belakang tabir organisasi MPP itu sendiri? Seperti yang kita tahu, kita hanya selalu sebelum saya menjadi seorang MPP, dulunya saya di peringkat mahasiswa, saya hanya tahu apa? Menilai dari luaran. Oh, kenapa ada setengah isu ni MPP tak bawa, kan? Ataupun ikut kepada pilihan masing-masing, orang kata kroni punya isu lah. Tetapi kita tahu ke apa yang berlaku di sebaliknya? Okay? Sebab kita hanya menilai daripada yang viral. Contohnya melalui media sosial lah, TikTok, IG, ataupun tengok benda yang hanya MPP buat, dia akan letak dalam poster. Sebenarnya tidak. Sangat-sangat tidak. Sebab kalau orang nampak MPP ni senyap, okay, tapi tak tahu yang dalam masa yang sama kami ni berunding dengan pihak pentadbiran. Macam contohnya ada beberapa isu yang parkir berpusat. Contohnya saya sentuh sedikit parkir berpusat. Orang tu marah kan, pentadbiran macam ni. Tapi apakah peranan MPP dekat situ? Sebenarnya MPP dekat situ dia sedang berbincang banyak. Berbincang bukan sekadar di peringkat HEPA, malah kita berbincang di peringkat PTJ lain. Contohnya PPH dan sebagainya. Kerana kita hendak, kalau kita nak selesaikan sesuatu isu, bukan dengan cara yang kita berarak kan, angkat spanduk. Sebenarnya MPP sekarang ni, kebanyakan MPP dia lebih ke arah orang kata program ataupun secara kolaborasi bersama, rundingan. Kita kena ada rundingan kerana untuk kita menyelesaikan sesuatu isu, rundingan itu adalah perkara pertama yang patut kita buat. Lepas tu seperti yang kita tahu juga, ataupun mahasiswa tak tahulah, di dalam pentadbiran kita ada birokrasi. Itu birokrasi tu bukan sahaja di UMT, bahkan di peringkat kerajaan persekutuan pun ada. Maksudnya kita nak melalui pelbagai, kita tak boleh nak tunding jari, kita nak serang secara terus, tak. MPP kena mengamalkan sikap terbuka, kena mengamalkan sikap rundingan itu adalah option ataupun solusi yang sebetul-betulnya lah. Jadi kalau nak nilai kerja MPP, janganlah tengok pada kerja MPP itu sendiri, tapi kita kena lihat pada hasil ataupun proses yang berjalan. Contohnya kalau tak tahu macam mana perkara ni kita jalankan apa semua kan, bertanya. Bertanya tak ada masalah, tak kena apa-apa bayaran pun. Janganlah seperti yang sedia maklum, saya dengan Alistair pun kadang kita berkongsi, confession kita cakap apa hari ni berkaitan dengan kita. Tapi kita tak ambil perkara itu secara macam orang marah kita, orang musuh kita. Tak, mereka sebenarnya tak tahu apa yang berlaku. Jadi MPP mungkin selepas-lepas ini perlulah menggerakkan pengetahuan tu kepada secara menyeluruh. Itu yang bagi saya mungkin boleh MPP sesi akan datang untuk cakna lah selebihnya lagi. Dan itu saja untuk perkara itu.
Terima kasih. Terima kasih saudara Amir. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekalian, tolonglah kalau boleh janganlah hanya menilai dari segi dasar saja, tetapi ketahuilah secara lebih dalam. Bak kata orang, kalau malu kalau macam tengah lost tu, janganlah malu untuk bertanya, kerana benda tu akan melitkan kita ke arah yang lebih buruk. Jadi saudara Alistair, boleh tak dari pandangan saudara Alistair juga tentang perkara ini, boleh tolong jelaskan? Okey, baik. Menjawab kepada soalan tadi, iaitu bila seorang wakil tidak dapat menjalankan tugasnya, adakah dia masih mempunyai legitimasi? Kita kena lihat kepada wakil itu sendiri ataupun individu itu sendiri. Dia bertanding ketika pilihan raya kampus dan dia perlu tahu persediaan. Even sebelum dia bertanding tu, dia kena bersedia dari segi apa? Yang pertama adalah dari segi pengorbanan masa. Yang kedua adalah dari segi pengorbanan wang ringgit. Sebab jadi MPP ni, dia, saya rasa saudara Amir tahu, bukan setakat masa saja, tapi wang ringgit kadang-kadang ada menggunakan wang ringgit sendiri untuk bergerak ke sana ke sini dan sebagainya. Jadi bila dia nak bertanding tu, dia perlu lihat kepada keperluan dia untuk bertanding. Bukan bertanding semata-mata untuk populariti saja. Bukan bertanding semata-mata aku nak jadi urusuti MJM, aku nak jadi muka depan MPP, aku nak join pergi luar negara dan sebagainya. Bukan. Bila dia bersetuju untuk bertanding itu bermakna dia bersedia untuk menggalas amanah dan tanggungjawab itu. Dan apabila dia sudah bergelar MPP atau sebagai wakil dalam mana-mana organisasi, bila dia tidak menjalankan tugasnya. Tidak menjalankan tugasnya maksudnya apa? Tidak menjalankan tugas seperti dia hilang. Kedua, dia tidak turun padang. Ketiga, dia tidak mendengar masalah pelajar. Keempat, dia tidak tahu apa yang dia sedang buat. Jadi, bila dia tidak menjalankan tugasnya itu, secara tidak langsungnya kepercayaan mahasiswa itu hilang. Kalau kita lihat pada masa sekarang, kalau kita lihat kepada confession ataupun komen pelajar di mana-mana, pelajar sentiasa mempersoalkan, apa keperluan aku untuk turun mengundi? Apa keperluan aku untuk pilih calon-calon ini? Sedangkan apabila sudah dipilih, tak menjalankan tugas. Jadi itu perkara yang penting sekarang ini. Bila mana kita kena pastikan bahawa kepercayaan yang mahasiswa berikan kepada wakil ini, kita perlu terus jaga dan simpan kepercayaan mereka itu. Kerana bagi saya adalah kuasa tanpa kepercayaan itu hanyalah jawatan kosong saja. Dan legitimasi kepimpinan ini juga bukan ditentukan oleh undi semata-mata, tapi oleh mandat yang diberikan dan mandat yang dipikul oleh seorang wakil itu sendiri. Dan dalam kepimpinan ini, kalau kita lihat, kehilangan kepercayaan ini adalah perkara yang paling besar. Even kalau kita lihat di peringkat luaran pun, di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan sebagainya, bila seseorang, kalau kata contoh, Perdana Menteri hilang kepercayaan, apa yang akan jadi? Parlimen akan bubar. Parlimen akan bubar. Jadi bila kepercayaan itu tak ada, segala-gala yang kita rancang, segala-gala yang kita nak buat itu akan menjadi hancur. Sebab kepercayaan adalah perkara yang paling penting. Baik dalam organisasi, kepimpinan ataupun hidup sekalipun, kepercayaan itu adalah keutamaan. Kerana kehilangan kepercayaan itu adalah kehilangan kuasa yang paling senyap tetapi mematikan. Sungguh hebat ya kata-kata daripada saudara Alistair kita. Jadi para wakil, future wakil, perwakilan pelajar perlulah menjaga perkara kepercayaan ni dengan lebih teliti. Sebab janganlah jadi kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Jadi disebabkan kalian seorang, perkara yang lain rosak. Okay, jadi kita dah tahu pasal legitimasi dan kepercayaan. Kita dah tahu juga apa sebenarnya kesan kepada sebuah komuniti mahasiswa apabila wakil tu gagal dalam menjalankan tanggungjawab dia. Boleh tak saudara Alistair terangkan sikit? Okey, bila kita dah bercakap tentang wakil ni tidak menjalankan tugasnya, apakah kesannya? Okay, kita sentiasa menilai introduction, faktor, kesan dan cadangan. Jadi kita lihat kepada segmen yang ketiga, iaitu kesan dia. Apabila seorang wakil pelajar ini tidak menjalankan tugasnya dan hilang kepercayaan itu, apakah kesannya? Mahasiswa hilang minat terhadap politik kampus. Sebab kalau kita lihat kepada statistik keluar mengundi pada sesi-sesi yang lepas,
baik secara fizikal ataupun secara dalam tarian, perkara yang nyata adalah peratusan itu sangat-sangat rendah. Kerana apa? Kerana mahasiswa sudah hilang kepercayaan. Bila mahasiswa hilang minat terhadap politik kampus ini, hilang kepercayaan terhadap politik kampus ni, mereka tak ambil bahagian. Sebab mereka akan sentiasa mempersoalkan, kalau aku undi, apa aku akan dapat? Kalau aku keluar mengundi pun, aku keluar mengundi ni, even tekan dekat telefon pun, dia guna data aku ni, aku nak bayar RM10 seminggu ni, apa yang aku akan dapat dalam balasan dia? Tapi perkara itulah yang akan menjadikan politik kampus kita ini semakin suram. Kerana mahasiswa sudah hilang minat atas faktor wakil yang tidak menjalankan tugasnya. Mungkin sesi lepas dia dah pilih wakil ni, tapi wakil tu tak menjalankan tugasnya. Jadi sesi ini dia dah jadi tawar hati lah. Tapi apabila suara mahasiswa ni terhenti, universiti akan kehilangan nadinya. Kerana seperti yang kita tahu, untuk sesi kali ini ada 21 kerusi yang dipertandingkan. Lebih banyak daripada sesi lepas. Jadi apabila kehilangan minat mahasiswa ini menjadi satu kerisauan. Bukan kepada Jawatankuasa Pilihan Raya Kampus, tapi kepada pengurusan universiti juga. Kerana semakin sedikit suara mahasiswa yang akan dibawa. Tapi saya percaya bahawa kegagalan wakil pelajar ini bukanlah kegagalan individu, tapi cerminan kepada kegagalan kolektif seluruh ekosistem kampus. Sebab kita melihat kepada pentingnya wakil pelajar ini apabila telah dipilih, jadi dia perlu jalankan tugasnya lah. Dan saya percaya untuk sesi kali ini, bila kita banyak inisiatif yang kita buat seperti podcast macam ni, dan saya percaya JPRK pada sesi kali ini menjalankan amanah dan tanggungjawab yang sangat-sangat bagi saya terbaik untuk sesi kali ini. Kerana kita lihat bagaimana JPRK sendiri pun nak merancakkan lagi pilihan raya kampus untuk tahun ini. Dan saya percaya bahawa mahasiswa melihat, mahasiswa menilai. Dan ketika nanti pilihan raya, saya haraplah wakil-wakil pelajar yang telah dipilih tu menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tapi itulah kesan dia tadi. Apabila wakil pelajar tidak menjalankan tugasnya, ia akan memberi kesan kepada kepercayaan. Ya. Dan nilai politik kampus tu semakin berkurang. Jadi itulah kesannya. Apa yang saudara Alistair cakap tu adalah apa tu orang panggil sebagai refleksi sebenarnya. Bukan benda tu one way interaction, tapi two way interaction. Kita sebagai mahasiswa perlu cakna dengan perkara ini, tetapi sebagai wakil pelajar, future wakil pelajar, perlu juga tahu cara-cara untuk mengatasi perkara-perkara ini. Tapi boleh tak kita nak tahu daripada mantan MPP sendiri, apakah kesan perkara ini? Maafkan saya, apakah sebenarnya kesan kepada sebuah komuniti mahasiswa apabila perkara apabila mereka tidak menjalankan lagi diorang punya tanggungjawab? Dipersilakan. Baik, saya setuju poin yang diterangkan oleh saudara Alistair. Kerana saya juga dahulunya mahasiswa biasa. Maksudnya sebelum adanya saya di peringkat MPP, saya juga menjadi seorang yang selalu fikir, kalau kita diajak selalu orang ajak kita mengundi apa semua ni, tapi apakah kesan dia pada pentadbiran ataupun apa yang kita akan dapat selepas kita mengundi? Saya setuju. Sebab mahasiswa ni dia nak sesuatu yang perubahan. Dia nak perubahan, dia nak apa yang kalau boleh hak mahasiswa tu ataupun kebaikan tu dia ada. Tapi kita kena tengok dari satu side. Okey. Untuk menjadi seorang MPP, yang ni bila saya dah masuk sistem, bila saya dah berada di dalam sistem, saya rasa perkara itu amatlah di luar jangkaan saya. Kerana di dalam sistem kita ibarat kita bekerja. Kita bekerja untuk mahasiswa, tetapi kita jangan lupa kita juga seorang pelajar. Kerana MPP tu juga dia ada orang kata tanggungjawab dia sebagai seorang pelajar. Kenapa dia masuk universiti kan? Jadi untuk di sini saya nak terangkan berkaitan dengan perjalanan MPP di dalam sistem. MPP pada awalnya ditubuhkan ataupun diperkenalkan adalah untuk membantu mahasiswa dari segi kebajikan,
Okey, dari segi apa lagi, tak kisahlah kebaikan sejurut macam pembaharuan lah, lebih kepada contohnya program-program bantu dari segi dana dan sebagainya. Tapi kat sini kita kena lihat, di dalam macam saya katakan tadi pada awalnya, di dalam sistem kita ada birokrasi. Kita kena melalui pelbagai pelbagai lapis, pelbagai lapisan untuk kita mendapatkan sesuatu apa yang kita nak. Okey, di sini saya bukan nak kata menyalahkan sesiapa, tidak. Dia kena ada kolaborasi di antara MPP dan juga mahasiswa. Okey, bila mahasiswa itu sendiri, macam contohnya, tidak menjadi orang kata tidak mengusulkan apa-apa cadangan berkaitan dengan apa yang diorang nak. Okey, diorang anggap MPP ni ada semuanya. Maksudnya ada dah apa yang manifesto lah dikatakan. Tetapi kadang manifesto tu apa yang kita nak perbaharui, tapi dalam masa yang sama kebajikan mahasiswa tu kita kena ada. Itu sebab pada sesi kali ini kita tubuhkan contohnya jawatankuasa, saya tak ingat JKM lah, di orang kata diasaskan oleh yang di-Ketua MPP saya pada sesi lepas, iaitu saudara Akashah, yang mana JKM ni berfungsi adalah untuk membantu MPP dalam menyelesaikan beberapa isu yang dianggap remeh, tapi perkara ni yang tak dinampak. Yang mahasiswa nampak adalah perkara-perkara yang contohnya besar lah, okay? Besar dan sebagainya, contoh pakai berpusat, lalu berbumbung. Tetapi JKM ini berfungsi adalah inisiatif daripada MPP sesi ini adalah untuk membantu. Sebab JKM ini dianggotai oleh yang bukan pada MPP. Ada bahagian-bahagian dia, infrastruktur, fasiliti, adalah bahagian daripada kolaborasi kat siswa dan sebagainya. Ini adalah untuk membantu dalam menerangkan apa lagi yang patut MPP buat. Ini adalah satu cadangan yang bagi saya baiklah yang diasaskan pada tahun ini. Jadi untuk kata adakah memberi kesan kepada komuniti UMT, dia adalah bergantung kepada MPP semasa. Maksudnya apakah kolektif ataupun organisasi MPP semasa itu bawakan. Kalau MPP semasa itu dia hanya bertumpukan kepada kebajikan semata-mata, contohnya dia nak juga parking berpusat tu diberhentikan, contoh, tapi dia terus kepada orang kata laluan yang secara teruslah ke peringkat atasan tanpa dia ambil kira yang bawah, yang peranan-peranan staff, apa semua tu. Tapi untuk MPP kali ini kita ambil kesemuanya. Lapisan kita pergi dengan dibantu oleh mahasiswa, gerakan-gerakan yang ada. Sebab gerakan ni juga adalah suara mahasiswa, dan juga gerakan ni juga adalah yang membantu dalam menaikkan isu ataupun solusi yang bakal kita lakukan. Sebab di peringkat MPP kami kalau bergerak kami saja tak mampu. Bukan tak mampu kerana apa? Macam saya katakan tadi, sebagai seorang pelajar, kita tanggungjawab, amanah tu kita kena pikul, kan? Siapa suruh jadi MPP, kan? Jadi itu kita kena hadap. Tapi kita kalau boleh, orang kata macam Alistair apa semua, mereka sangat dekat dengan MPP, membantu banyak perkara untuk menyelesaikan isu-isu di dalam UMT. Itu saya rasa kalau boleh untuk sesi hadapan ataupun akan datang ni, kalau boleh bersatulah dengan mahasiswa, okey, turun padang. Walaupun orang kata sesi ini banyak turun padang sebenarnya, cuma kita bukanlah artis, kita bukanlah influencer yang setiap kali kita buat sesuatu adalah kita kena tunjuk. Sebenarnya banyak MPP yang kalau yang tak ditonjolkan, contohnya dalam podcast ataupun di mana-mana, mereka adalah bekerja di belakang tapi. Banyak yang membantu urus soal-soal perkara yang orang kata anggap remeh, tapi sebenarnya kalau MPP tu buat, dia rasa benda tu lega kerana memberi banyak manfaat kepada mahasiswa. Itu kalau boleh MPP sesi hadapan, saya sarankanlah untuk teruskan lagi bersama dengan mahasiswa, kerana mahasiswa tanpa mahasiswa tiadalah anda. Okey, terima kasih. Terima kasih saudara Amir. Jadi macam kita tahu, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi
menuju universitas, Malaysia Terengganu perlu tahu, janganlah hanya tengok pada hasil, tetapi tengok juga pada prosesnya. Tak semua perkara akan dapat membuahkan hasil dengan cepat. So kita sebagai mahasiswa perlulah cakna dan juga memberi perhatian kepada perkara-perkara prosesnya juga. Jadi dan juga kepada wakil pelajar yang akan datang, semoga dengan nasihat yang telah diberikan oleh saudara Amir dapat mengambilnya ke dalam hati dan juga tidak mengabaikannya. Jadi kita dah ke faktor, kita dah ke kesan. Jadi kita nak tahu juga cadangan dan penyelesaian untuk membentuk wakil pelajar yang lebih baik. Dengan itu boleh tak saudara Amir mulakan dahulu? Boleh. Baik. Cadangan atau solusi lah. Okay, soal cadangan ataupun solusi yang macam saya katakan tadi, kita banyak kita terima isu-isu ataupun perkara-perkara yang sepatutnya kita bangkitkan. Tetapi perlu adanya pelibatan semua pihak untuk menyelesaikan beberapa isu. Contohnya, kalau kita selalu ajar tentang peraturan, okay, kita selalu ajar tentang peraturan, kita buat macam contoh pergi ke kuliah tanpa seluar jean, okay, pakailah seluar slack ataupun yang lain yang bersesuaian lah, baju berkola. Jadi adakah kita tahu, adakah mahasiswa tahu kenapa kita kena pakai macam tu? Kenapa kita kena ni? Dia tak menjamin kepada akademik. Kerana sambil kita belajar, sambil kita disiplinkan diri. Okey, kita pergi mana-mana dengan, adakah macam contoh kita pergi tiba-tiba ada majlis rasmi, kita pakai round neck. Kenapa kita macam kita lain daripada lain, kan? Round neck, orang pakai baju kola. Lepas tu seluar jean. Seluar jean dia bukan sesuai untuk majlis rasmi. Kita banyak perkara ini bukan kita belajar di universiti. Kalau kita duduk di tempat kerja pun perkara itulah juga kita kena tekankan. Jadi untuk berkata soal cadangan dan solusinya, contohnya lah, untuk menjadikan seseorang itu faham tentang peranannya sebagai MPP, sepatutnya waktu dia belum menjadi MPP pun dia kena faham dah MPP ni akan jadi apa selepas itu. Kan, macam saya dulu, banyak cerita dulu sebab pengalaman kan. Jadi saya dulu tak berniat pun untuk menjadi MPP. Dia hujung-hujung, orang kata waktu nak beli borang kan, jumpa pula Alistair kan, jumpa ni lah, kawan baik lah. Jadi waktu tu bersemuka apa semua. Jadi orang kata tak apalah, kita cuba. Cumanya waktu tu saya pun tak tahu bagaimana sistem MPP di dalam universiti ini berlangsung. Okey, sebab dahulunya saya adalah presiden MPP bagi tingkatan 6. Jadi macam perkara tu di peringkat sekolah dengan peringkat universiti ni sangat berbeza. Apatah lagi di peringkat kerajaan, lagi berbeza. Jadinya yang pertama adalah dengan amanah. Okey, yang pertama soal cadangan dan solusi amanah. Semua pihak perlu tahu apa itu amanah yang dipegang waktu MPP. Kita waktu naik, kita tahu kita naik ni tak payah balik lah. Orang kata kenapa MPP tak balik kan? Sebenarnya dah duduk dalam MPP, bukan tak boleh balik, tak ada masa. Kita tak ada masa. Temanlah dengan saudara Sarawak, Sabah kan. Alhamdulillah mereka ada. Jadi kat sini kita kena tahu yang pertama amanah, tanggungjawab dan juga kesabaran. Tanggungjawab yang kita pikul melibatkan semua pihak. Sebab kita yang bercadang nak jadi MPP. Jadi untuk cadangannya yang akan datang, perlulah bersiap sedia dengan apa, macam saudara Alistair kata, apa juga kemungkinan. Orang tak suka kita. Kenapa orang tak suka kita? Kadang orang buat-buat je tak suka kita, tetapi dia masih mempercayai kita untuk apa yang mereka dapat. Jadi kita jangan layan sangat confession tu apa semua, biarkan. Okay. Jadi untuk solusi yang akan datang adalah berkaitan dengan program-program MPP yang buat. Macam tahun ni kita sempat melaksanakan town hall. Okay, town hall ni apa? Town hall ni kita akan kumpulkan semua mahasiswa. Semua mahasiswa di tak kisahlah latar belakangkan apa, kita kumpulkan dan kita dengar apakah solusi ataupun apakah cadangan untuk penambahbaikan. Kerana kita ni pelajar, kita juga nak juga rakan-rakan kita ni bagi idea kepada kita. Bukan kita ni robot, tak. Kita juga bukan boneka. Kena ingat kita bukan boneka, Alistair kan. Jadi bila kata begitu,
tak semua pelajar yang hadir pada sesi town hall. Kenapa? Kerana mereka ingat sesi ini tak memberi apa-apa makna pun. Ibarat macam mereka masuk hanya cadang tetapi MPP tak buat. Sebenarnya bukan MPP tak buat, MPP dah bawa ke peringkat atasan. Contohnya seperti quorum. Quorum adalah satu cara untuk kita mengenal pasti apakah usul ataupun apakah cadangan yang patut kita buat pada sesi itu ataupun sesi hadapan. Kerana untuk kita buat sesuatu perkara bukan boleh diselesaikan dalam masa 2-3 hari. Kita ada rundingan macam saya kata tadi, macam-macam proses. Dan waktu itu juga untuk kita mendapatkan sesuatu perkara, kita perlukan suara kolektif. Kalau semua menyokong, itulah pembawakan APP. Untuk APP kali ni kita banyak meluluskan seperti yang SU Quorum, Saudara Zaki meluluskan banyak perkara, dan Alhamdulillah ada beberapa perkara yang orang kata memberi manfaat. Contohnya apa? Sarawak dapat apa? Cuti. Cuti berkaitan perayaan Hari Gawai tu. Ya, perayaan Hari Gawai. Sekarang Deepavali. Bukan senang tau nak esko akademik kita nak pergi berjumpa macam dia kata apa, saya sayang kaum India. Betul. Ya, itulah yang menjadi pengorbanan setiap MPP. Diorang balik, kita kat sini. Jadi cadangan dan solusi yang patut dilaksanakan ataupun dibawakan oleh mahasiswa tu patut secara terus. Bukan maksudnya patut sebab kami di peringkat APP, sejujurnya pintu APP tu terbuka je. Pintu APP tu buka, datang. Okay, kami nak cadangkan macam ni. Silakan. Sebab APP dia bukan boleh halang. Siapa dia nak halang kan? Orang nak bagi cadangan apa semua, ambil. Cuma kita akan ada follow up lah selepas itu. Dan MPP juga perlunya seharus bersabar lah. Macam saya katakan tadi, tahap kesabaran. Kalau boleh kita sabar dengan apa jua yang tekanan. Kadang apa yang diperkatakan dekat MPP tu tak semuanya betul. Okay, ada yang cuba untuk menjatuhkan sesama MPP. Maksudnya orang luar untuk menjatuhkan. Kerana kita nampak untuk setiap MPP ataupun setiap organisasi setiap tahun ni, dia berlainan. Okay, dia tak sama sebenarnya. Dia ada pembawakan. Mungkin tahun depan pembawakan A-lister lain. Mungkin kalau jadi calon A-lister saya berdoa insya-Allah lah. Jadi itu sahaja dari saya. Kalau boleh mahasiswa dengan MPP ni kena saling cakna lah terhadap satu sama lain. Kerana kita kena sedar, macam saya kata tadi, tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Tanpa satu undi tu, dia adalah satu amanah yang sangat berat. Kena faham, kena hadaplah, telanlah sebaik mungkin untuk kita menjadikan UMT sebagai sebuah universiti yang berkebajikan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Amir atas penjelasan sebentar tadi. Boleh tak kita nak dengar juga daripada Saudara Alistair tentang cadangan dan juga sedikit penyelesaian yang boleh dibuat untuk kali ini? Okey, baik. Kalau kita pandang kepada masalah tadi, ada dua masalah. Yang pertama adalah masalah bila wakil pelajar tidak lagi mewakili. Kedua adalah masalah bila mana wakil pelajar tidak mewakili, mahasiswa hilang kepercayaan, hilang minat terhadap politik kampus ini. Baik, kita kupas satu persatu. Pertama, kita akan pergi terlebih dahulu kepada mahasiswa hilang minat. Peranan ini perlu dimainkan sebaik-baiknya oleh Jawatan Kuasa Pilihan Raya Kampus ataupun JPRK. Dan untuk ini adalah sesi yang ketiga. Untuk makluman juga, saya terlibat sebagai pengurusi pelaksana pada sesi yang pertama JPRK dulu. Waktu kita buat pada awal JPRK itu, penubuhan JPRK itu, peratusan mengundi dia sangat-sangat rendah kerana kita buat secara fizikal. Dan bila ke tahun yang kedua, peratusan keluar mengundi itu semakin memberangsangkan kerana dibuat secara atas talian. Dan juga ada segmen-segmen yang disediakan ketika pilihan raya itu. Dan bila sesi kali ini, yang sesi kali ketiga JPRK ni, saya lihat JPRK membawakan satu nafas baru untuk politik kampus hari ini.
Kenapa saya bercakap begini? Lihatlah sekarang di mana kita berada. Podcast ni adalah perkara yang bagi saya selaku mahasiswa, saya suka podcast ni. Saya dah tak suka baca-baca yang panjang-panjang, baca kenyataan panjang-panjang ke, saya tak suka tengok video. Tapi bila tengok podcast ni, kita dengar, kita boleh rasa apa yang moderator sampaikan, apa yang panel sampaikan. Jadi kaedah yang diambil oleh JPRK ini mengadakan podcast ini, saya rasa satu kaedah yang sangat-sangat bijak. Dan saya percaya ketika hari berkempen nanti, ketika hari pengundian nanti, JPRK membawakan perkara-perkara yang boleh mengembalikan minat pengundi, minat mahasiswa terhadap politik kampus ini. Kerana ini penting. Dan saya percaya mahasiswa pelajar tahun 1 lah yang akan banyak minat dengan politik kampus ni, minat nak tahu macam mana proses pilihan raya kampus ni. Manakala pelajar tahun 2 dan pelajar tahun 3, diorang dah faham dah. Tapi kita perlu amati dan sedari bahawa mereka ini jugalah merupakan mahasiswa universiti. Jadi penting juga untuk terlibat dalam pengundian. Bukan semata-mata pelajar tahun 1 je. Kita nakkan pelajar tahun 2, pelajar tahun 3, dah tahun akhir ke, pun terlibat dalam mengundi juga. Terlibat dalam minat kepada politik kampus ini. Dan itu adalah peranan daripada JPRK sendiri untuk mengembalikan minat mahasiswa ini. Dan saya percaya bahawa JPRK telah melaksanakan strategi, telah menyusun pelan yang terbaik lah. Sebab saya percaya nanti waktu pengundian mesti ada cabutan bertuah. Ada laptop, ada printer ke dia boleh bagi kan. Jadi perkara itu secara tak langsungnya memberikan rasa, aku turun mengundi, entah malam ni dapat printer, so aku tak perlu beli. Jadi hanya turun mengundi sahaja, hanya tekan saja dalam talian, dah boleh dapat printer dah. So itu benda perkara-perkara seperti itu kadang-kala kita lihat sebagai perkara remeh, perkara biasa. Tetapi sentimen dan nilai itu adalah nilai yang mengembalikan kepercayaan mahasiswa, nilai yang mengembalikan minat mahasiswa terhadap politik kampus ini. Itu. Jadi yang kedua tadi, masalah dia adalah masalah wakil pelajar tidak lagi mewakili. Bila kita lihat kepada konteks tidak mewakili ni, wakil pelajar ni, mereka perlu tanya kepada diri sendiri. Saya tak boleh cakap, saya bagi tahu Amir, Amir, kau kena wakil ni, kau kena jadi wakil betul-betul. Amir dia akan rasa aku tak ikut A-lister pun tak apa. Tapi kalau Amir sendiri dia ada nilai rasa tanggungjawab tu, dah amanah dalam dia punya fikiran dan sebagainya, dia akan laksanakan. Sebab bila mana dia dah ambil jawatan MPP ni, bila mana dia dah masuk bertanding ni, itu bermakna nilai tanggungjawab dan amanah itu sudah berada di bahu dia sebagai wakil pelajar. Jadi kalau tanya saya apakah cadangan dan penyelesaian untuk masalah ini, ianya kena datang daripada diri sendiri. Dan kita memang ramai yang tak nak terlibat dalam kepimpinan ni, ramai yang tak nak terlibat dalam serve for community, serve for mahasiswa ni. Tetapi kita sebagai seorang manusia, kita ada rasa nilai tanggungjawab itu. Dan saya sendiri, itulah alasan kenapa saya bergelar presiden kali kedua untuk Persas. Sebab saya rasa tanggungjawab itu, tanggungjawab yang diberikan, amanah yang diberikan kepada saya masih lagi belum terlunaskan, masih lagi belum saya selesaikan. Oleh itu, itulah faktor saya menjadi presiden untuk kali kedua. Sebab saya rasa ada tanggungjawab lagi untuk saya naikkan kelab ini dan juga membela kebajikan anak-anak Sarawak ini. Dan itulah penyelesaiannya. Kena tanya pada diri sendiri dulu. Jangan sekadar menyertai pilihan raya semata-mata nak famous. Itu sangat-sangat mengecewakan lah kalau itu alasannya. Dan dia juga perlu tanya kepada diri sendiri, sejauh mana dan berapa lama dia boleh bertahan. Sebab MPP ni 1 tahun. Betul? 365 hari, kuranglah sikit. Kurang sikit. Dan dia kena bertahan selama 300 lebih hari itu. Kadang-kadang kita buat kerja ni, awal je kita excited, betul? Kita bulan pertama, bulan kedua tu, itu kita excited. Turun padang dan sebagainya. Jumpa sana sini, jumpa orang sana sini, buat program dan sebagainya. Bila dah masuk bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, dah jadi slow dah. Kenapa slow? Sebab dia dah rasa burn out. Sebab itu pentingnya untuk kita mengawal emosi. Mengawal emosi dan mengawal rasa dalam diri itu. Kalau rasa dalam diri itu penat, berehat, bukan berhenti.
Dan saya percaya MPP kali ini, MPP sesi 2024-2025 ini banyak membantu pelajar, banyak membantu mahasiswa, dan dia punya visi dan misi itu jelas untuk kali ini. Dan saya percaya untuk 2025-2026, saya percaya kepimpinan ini akan menjadi lebih utuh dan lebih gah lagi, kerana mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sanggup mengorbankan segala apa benda yang mereka ada untuk mahasiswa. Dan pesanan saya untuk pemimpin-pemimpin dan sebagainya di luar sana, kalau penat, rehat, jangan berhenti, kerana kita masih ada lagi kerja dan kita perlu memastikan bahawa mahasiswa di bawah kita ini terbela dan juga memastikan hak mereka sentiasa kita ambil dan juga cakna. Terima kasih saudara Alistair atas kata-kata yang hebat ya sebentar tadi. Lepas tu sambil-sambil tu selit juga kata-kata motivasi untuk orang-orang yang akan datang. Jadi kepada wakil yang dipilih oleh mahasiswa, jadikan ia sebagai satu amalan yang bukan membebankan diri, tetapi ia merupakan sesuatu yang seronok untuk dilaksanakan. Serta benda siapa yang mewakili perkara ini bukan setakat siapa yang mewakili, tapi tentang apa yang diwakilkan. Nampaknya macam kita dah habis kehabisan soalan di sini, tapi sebelum tu kita nak tanyalah sedikit tentang harapan daripada saudara Amir dan juga saudara Esther tentang perwakilan pelajar pada tahun ini. Boleh tak saudara Amir start dulu? Baik, terima kasih saudari moderator. Kalau kita tengok keseluruhannya perbincangan kita pada waktu ini, satu perkara yang jelas iaitu menjadi seorang wakil pelajar itu bukan sekadar tentang jawatan, okey, tapi tentang tanggungjawab yang dipikul, tentang sejauh mana kita benar-benar memahami ataupun mewakili suara mereka yang memilih kita. Sebab hakikatnya saudara moderator dan juga saudari moderator dan juga saudara Alistair, mahasiswa ni bukan diperlukan ataupun bukan memerlukan pemimpin yang sempurna sebenarnya. Dan mereka hanya berani untuk bercakap jujur tapi di belakang tembok katanya. Okey. Sebenarnya kegagalan wakil pelajar ini bukan soal individu. Sebenarnya ia adalah juga cerminan kepada budaya di dalam kampus itu sendiri. Sejauh mana kita hargai proses demokrasi, sejauh mana juga kita mahasiswa sendiri mahu bersuara dan menegur bila organisasi ataupun mereka yang mewakilkan mahasiswa ini bergerak tanpa hala tuju. Itu yang patut mahasiswa kena cakna. Dan bila mahasiswa diam dan wakil itu leka sendiri, waktu itulah lahirnya tajuk seperti ini. Apabila wakil tidak lagi mewakili. Tapi saya percaya saudara moderator, semua ini boleh kita perbaiki. Dan bila kita hidupkan budaya semak imbang, saya sering tekankan dalam MPP sesi kali ini adalah mewujudkan budaya semak imbang. Sebab kalau kita mewujudkan budaya ini, mahasiswa itu boleh berani bersuara. Maksudnya di dalam forum, town hall ataupun perjumpaan bersama kelab. Kerana di UMT kita ada 103 kelab, kan? Banyak kelab kita. Tapi adakah mereka bersuara mewakili persatuan-persatuan mereka? Kerana ada yang takut mungkin bila bersuara tak dapat peruntukan. Tapi sebenarnya tidaklah. Sebab kita kena berani untuk kita tegur kepimpinan yang sepatutnya kita tegur. Dan bila orang kata mahasiswa itu diam, wakil itu leka, tapi saya percayalah semua ni orang kata hanyalah sekadar pada waktu kampus je lah. Tapi bila kita keluar nanti, bila kita berada orang kata di alam pekerjaan, lebih banyak perkara-perkara yang akan berlaku. Jadinya waktu jadi mahasiswa ni lah yang kita kena berani untuk bersuara. Sebab hak mahasiswa adalah hak bersuara. Itu yang patut kita tekankan. Tiada siapa boleh halang untuk kita bersuara. Dan untuk budaya semak imbang ni, bila mahasiswa berani bertanya, bila itu akan menyebabkan MPP ni, umumnya MPP akan kembali sedar. Kerana macam Alistair katakan tadi, tiba-tiba dia leka, kan? Dia leka dengan perjuangannya, katanya untuk rakyat pula, katanya untuk mahasiswa. Tetapi
hanya untuk naikkan nama sendiri, naikkan imej sendiri. Itu adalah perkara yang bagi saya juga adalah perkara yang amat memalukan lah. Sebab dia dipilih oleh mahasiswa. Kalau dia dicalonkan ataupun dipilihkan secara rawak, itu ikut dia lah. Tapi bila kita mengamalkan sistem JPRK ni, ada sistem pilihan raya kampus, sepatutnya dia kena mewakili mahasiswa. Walau apa pun sekalipun. Walaupun dia tu MPP fakulti ke, MPP umum ke, ada jawatan majlis tertinggi ke, EXCO ke, yang pertama dia kena mewakili mahasiswa. Tak kisahlah mahasiswa di peringkat mana. Macam saya di Alistair di FPAP, orang kata mungkin orang tanya saya, dekat FPAP apa yang kamu buat? Orang tanya saya. Saya kata okey, FPAP dia tak ada tempat yang untuk mahasiswa belajar. Dia lebih kepada program. Kalau nak buat kat FPAP ni selalunya guna auditorium Mahyudin, bilik-bilik seminar, makmal kaunseling. Jadi tak ada tempat yang orang kata mahasiswa selalu berkumpul. Jadi apa yang kita rancang? Apa yang saya fikir bersama dengan partner fakulti saya? Kami rancang segala bentuk suara-suara presiden kelab, apa yang mereka nak, kita try usahakan. Contohnya, untuk sesi ini mungkin tak nampak untuk FPAP apa yang akan datang, tetapi untuk sesi depan insya-Allah dah ada dalam perancangan saya. Okey, walaupun saya turun daripada fakulti FPAP, orang kata turun daripada menjadi MPP FPAP, saya ada matlamat saya dan perkara itu pun telah dipurpose dan insya-Allah akan berlaku di FPAP pada berapa bulan lagi lah. Tak sampai 2 bulan kot, tengok macam mana. Dan alhamdulillah sebab proses tu kadang mengambil masa. Dia bukan boleh berlaku 2-3 hari, tidak. Tetapi yang penting jangan tinggal mahasiswa lah. Apa yang orang kata mahasiswa nakkan apa tu, angkat. Tak ada masalah. Angkat, buat paperwork kapu, angkat je. Lulus tak lulus, belakang kira. Yang tu yang penting. InsyaAllah lah FPAP mungkin super sport kali kedua. Mungkin saya Alistair mungkin menjadi MPP, saya tak tahu. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Jadi boleh. akhirnya ini bukan soal siapa yang kita wakilkan ataupun siapa yang mewakili anda, tapi adalah soal apa yang sepatutnya berlaku di dalam kehidupan kampus. Kalau yang diwakilkan itu suara kebenaran dan kejujuran, alhamdulillah, maka wakil itu akan terus hidup walaupun tanpa jawatan. Dikiranya dia akan terus menyinar lah tanpa dia ada jawatan apa sekalipun. Saya rasa itu saja pada harapan tu saudara lah. Saya. Terima kasih. Okay. Yang saya faham lah saudara Amir nak cakap consistent is the key. Yes. To the success you are going to. Baik. Okay. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekalian, janganlah pernah malu serta jangan pernah takut untuk melantangkan lagi suara yang terkubur di diri, kerana suara kalian adalah something yang MPP perlukan untuk improvekan lagi sistem-sistem di dalam Universitas Malaysia Terengganu ini. Jadi kita nak tahu juga dari segi harapan saudara Alistair lah. Okey, baik. Harapan daripada saya cukup-cukup besar untuk wakil pelajar ni, sebab saya faham sebagai wakil pelajar ini, saya faham caranya bekerja, apa yang dia alami dan sebagainya, tapi paling penting adalah pada wakil pelajar ni persiapkan mental dan fizikal. Kenapa mental? Sebab hari-hari ni MPP ni memang akan sentiasa dapat kecaman. Sentiasa dapat kecaman, buatlah A salah, buatlah B salah. Kalau boleh kata bernafas pun salah MPP ni. Macam Amir ni, bernafas pun salah. Tapi perkara itu adalah kita perlu lihat balik. Kita perlu munasabah diri balik. Kita perlu lihat kepada apa yang diperkatakan salah itu. Kalau dia kata tindakan MPP ni salah, apa yang salah tu? Jadi kita kena lihat balik. Kita kena rangkumkan balik. Kita bila duduk sendiri ke ataupun sebagainya, tanya diri sendiri, apa aku dah buat hari ni? Apa silap aku dah buat hari ni? Tapi pastikan jangan jatuh kerana komen-komen itu. Jangan jatuh kerana kritikan itu. Sebab kritikan adalah satu perkara yang boleh membina kita untuk jadi lebih baik. Dan juga mahasiswa ini, dia tak nak tengok proses. Dia tak nak tengok perjalanan. Apa yang dia nak tengok adalah hasil. Jadi selama mana pun kita berproses, selama mana pun kita berjalan, kalau tak ada hasil, kita tetap salah juga di mata mahasiswa.
Bila jadi pemimpin ni, orang tak nak tengok penat lelah kita, orang tak tengok kita punya jam cukup tidur ke tak, makan ke tak dan sebagainya. Apa yang mereka nak adalah hasil. Apa yang kita buat tu adalah berjaya ataupun tidak. Itu yang akan dinilai oleh mahasiswa. Tetapi saya percaya bahawa amanah yang digalas oleh wakil pelajar ini adalah dia dah bersedia. Dia dah bersedia untuk amanah itu, dia dah bersedia untuk tanggungjawab itu, dan dia dah bersedia untuk kecaman itu. Kedua, fizikal. Kenapa penting dari segi fizikal ni? Bila otak dah penat, jadi ke badan pula. Okay. Badan ni sangat-sangat fragile. Kita ni masih mahasiswa ni, walaupun kita sentiasa digelar masih aktif lagi sebagai mahasiswa ni, tetapi kita perlu jaga juga diri, jaga juga badan kita, jaga juga kesihatan kita. Kerana apabila kesihatan kita drop ataupun turun, ianya boleh mencacatkan dan boleh mengganggu tugas kita, tugas hakiki kita, iaitu belajar. Dan bila dah mengganggu belajar ni, apatah lagi di dunia kepimpinan itu. Itu yang kedua. Dan yang saya nak tambah yang ketiga adalah wakil pelajar ini dia perlu fokus kepada apa dia punya tugas hakiki datang ke universiti. Dia perlu faham bahawa tugas dia adalah untuk study. So jangan letakkan kepimpinan ini di atas study tu, di atas belajar tu. Betul. Selain daripada kita join program ini, join program itu, anjur program ini, anjur program tu, wakil ni, wakil tu, kena lihat juga pada study kita. Pastikan ada masa. Itu yang paling penting. Sebab kita datang sini adalah kita untuk keluar sebagai graduan yang berjaya. Kita aktif macam mana pun, tapi kalau result kita betul-betul di paras yang rendah, yang paras tak boleh bantu tu, susah juga untuk kita keluar daripada universiti ini. Dan juga saya tertarik dengan poin saudara Amir tadi yang mengatakan bahawa bukan hanya ada jawatan saja boleh mewakili. Kita tak ada jawatan pun kita boleh mewakili. Sebab itu adalah fungsi MPP. Bila kita tak ada, kita sebagai pelajar biasa, bila kita rasa nak wakil, okay, kalau kata saya nak wakil asrama saya nak wakil blok saya nak suarakan bahawa asrama saya terlalu panas dan sebagainya. Saya jumpa MPP. Dan saya jumpa MPP tu, saya bukanlah siapa-siapa. Saya adalah orang biasa. Tapi bila menjumpa MPP ni, kita cakap apa masalahnya yang kita bawa daripada roommate kita tadi. Jadi apabila menjadi wakil pelajar ini, bukan setakat hanya perlu berorganisasi ataupun ada jawatan saja. Jadi pelajar biasa pun boleh mewakili kalau kita nak mewakili. Kerana itu adalah balik semula kepada tanggungjawab. Tanggungjawab itu bukan tiket jawatan. Tanggungjawab itu adalah nilai, sebuah nilai yang kita semat dalam diri kita. Dan juga harapan saya kepada pemimpin-pemimpin di luar, wakil pelajar di luar dan sebagainya adalah galas amanah ini dengan sebaik-baiknya. Paling penting jujur dan telus. Kita bermain dengan mahasiswa. Mahasiswa melihat, mahasiswa menilai. Dan mahasiswa bukan 5-6 orang. Mahasiswa beribu. Tapi bila mana kita ketidaktelusan kita tu, ketidakjujuran kita nampak dalam organisasi itu, ianya boleh memudaratkan kita dan juga nama baik universiti. Sebab bila orang dah pandang kita salah, buatlah apa segala kebaikan pun, 1000 kebaikan pun, kalau satu perkara yang salah tu, yang betul-betul salah tu dari segi ketidaktelusan, dari segi ketidakjujuran, orang akan pandang perkara itu. Sebab bila, kalau kita ambil contoh banduan, dia berada dalam penjara. Bila dia keluar daripada penjara tu, orang akan pandang dia sebagai apa? Sebagai banduan juga. Walaupun dia bekerja sehebat mana pun, orang akan pandang dia sebagai banduan juga. Kerana kesilapan itu boleh mengaburi 1000 kebaikan yang kita buat. Tetapi perkara itu tidak jadi masalah jika mana kita cuba sentiasa menjadi orang yang baik. Saya sentiasa berpesan kepada kawan-kawan saya, organisasi saya dan sebagainya, jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Kerana orang yang baik ini adalah orang yang sentiasa diingati. Dan macam mana kita nak orang ingat kita, kita buat baik. Walaupun orang tu buat apalah dengan kita sekalipun, jangan pernah berhenti buat baik. Dia bagi kita salah ke, apa dia buat kita salah ke, dia jatuhkan kita sebagainya,
sentiasa senyum, bangkit dan buat baik. Jadi harapan saya juga kepada saudara Amir ni, dia dah nak habis ni. Dah nak habis dah. Bukan dah nak habis, dah habis dah. Dah habis tempoh dah. Jangan berhenti memimpin. Teruskan memimpin, teruskan terbang tinggi. Apa kata orang Sarawak cakap fly high. Kenyalang fly high. So Belon. bukan belon. Fly high ni terbang tinggi. Okay, jangan terbang di comfort zone je. Terbang lebih tinggi. Amir bukan menjadi APP bukan bermakna dia tak boleh terbang tinggi. Dia jadi presiden posesor pun dia boleh terbang lagi tinggi bersama kelabnya, bersama fakultinya. Sama juga dengan saudari moderator. Jangan terhenti setakat sini saja. InsyaAllah. Saudari moderator, ada lagi tahun depan, ada lagi 2 tahun. Boleh jadi, mungkin boleh jadi MPP. Setuju. Mungkin boleh juga jadi presiden kelab. Dan jangan pernah berhenti. Itu saja. Terima kasih saudara Alistair tadi terkejut saya pula kena. Okay. Nampaknya kita dah ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu saya nak beri sikit kata lah. Suara kita mungkin kecil, tapi kalau disatukan bisa menggema sampai ke ruang-ruang perubahan. Teruskan bersuara mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Teruskan berfikir kritis. Dan jangan lupa demokrasi itu sendiri dimulai dari kita juga. Okay, dengan itu kita akan jumpa ke episod seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UMT kebersamaan. Bye.